Jangan itu. Okey. Anak-anak didik cikgu yang dikasihi, setelah kita ketahui tentang konsep persempadannya, kali ini kita berkenalan pula bagaimana bermulanya kerajaan-kerajaan yang ada dalam alam Melayu dan bagaimana kewujudan mereka. Dan pada akhir pembelajaran nanti, anak-anak didik cikgu yang dikasihi akan dapat menerangkan kewujudan kerajaan alam Melayu. Sebelum kamu semua melangkah masuk ke form 2, kamu telah belajar bagaimana bermulanya dengan kewujudan ketermajunan dari penempatan kekal, maka wujudlah keluarga kecil, keluarga besar, wujud pula kelompok masyarakat, wujud keperluan asas, menternak, bercucuk tanam, dan kewujudan berbagai-bagai penempatan lain akhirnya berlaku entropi. Tamat di situ. Dan kini lanjutannya berlaku kumpulan masyarakat yang besar pastinya memerlukan kepimpinan. Bila memerlukan kepimpinan, wujudlah pemimpin. Apabila wujudnya pemimpin, wujudlah sistem pemerintahan. Apabila wujudnya sistem pemerintahan, wujudlah kerajaan. Sejarah kewujudan kerajaan terawal di alam Melayu diawali abad pertama wujudnya kerajaan Funan, Tempel Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua, Gangga Negara. Kerajaan alam Melayu mempunyai kerajaan sezaman dengan tamadun lain. Dan seterusnya, cikgu akan pertontonkan di papan sini peta penerangan step by step. Step by step kerajaan tangga ke tangga lah. Makanya cikgu pula yang terlupa bawa ke sini golongan peta tu. Tertinggal di bilik guru. Cikgu akan pergi ambil sekejap ya. Nanti cikgu kembali. Anak-anak murid cikgu yang dikasihi, jangan kamu dah almawis. Dah 2 kali tu kantoi dengan cikgu. Perkara yang sama nak pulang. Lagi sekali kantoi kamu ingat. Cikgu sejarah akan bertukar menjadi cikgu disiplin. Akan bertanya kamu sejarah kamu bagaimana bermulanya. Tunggu sekejap.